Sistem MBBS di Bangladesh ni memang tough. 360 darjah, pelajar perlu memahami. Memang tak ada sistem touch lepas tu go no. Beza belajar di universiti di Bangladesh compare to Malaysia. Pertama, universiti di sana adalah universiti awam. Untuk program perubatan, Zahra Zakiah kami fokus untuk hantar 2 universiti saja buat masa sekarang. Satu kita hantar ke Mymensingh Medical College dan satu lagi Dhaka Medical College untuk program perubatan. Untuk program dentistry kita hantar ke Dhaka Dental College. Kalau veterina kita hantar ke Bangladesh Agriculture University. Itu di Mymensingh. Perbezaan dari segi silibus, cara belajar, cara sistem memang berbeza. Sistem di Bangladesh ni banyak beradaptasi daripada sistem India. Dia banyak mengaplikasikan sistem Viva lah. Sistem MBBS. Viva maksud dia banyak kena ingat, dia ada item, ada kad. Kena ingat setiap item-item dalam badan manusia, contoh macam anatomi kan. Dah lepas setiap item tu baru dapat seat untuk midterm. Dah cukup syarat ada item, ada midterm, baru layak untuk masuk prof exam. Kalau tak cukup syarat, tak cukup kehadiran, pelajar memang tak dapat nak masuk professional exam. Dan sistem MBBS di Bangladesh ni memang tough. 360 darjah, pelajar perlu memahami. Memang tak ada sistem touch lepas tu go no. Kat sana memang dia perlu menguasai betul-betul ilmu anatomi manusia tu, baru dilepaskan untuk seat professional exam. Dan professional exam pun bukan mudah. Dia ada 2 sesi, ada sesi bertulis dan sesi oral, dan ada sesi demonstrasi lah. Dia kena buat manual amali setiap silibus macam anatomi, histologi, biochem, farmakologi. Subjek-subjek tu memang antara subjek-subjek yang tough lah. Tu lagi Bangladesh ni pun walaupun sistem dia tu sistem lama, dia banyak ada flexibility. Tu memang kena faham, memang kena ambil hati pensyarah lah. Sebab apa-apa pemarkahan tu evaluation banyak di tangan pensyarah. Jadi kalau pelajar tu kehadiran bagus ke kelas, cemerlang, jawab soalan dengan baik, attend setiap viva atau item, insya-Allah dapat melalui program ni dengan baik. Beza sistem di Bangladesh compare to sistem Malaysia lah. Malaysia kita banyak pakai sistem semester, kita pakai sistem midterm. Kat sana ada tapi dia lebih stres lagi.